6 pemain MU yang kena improve ataupun mungkin mereka kena keluar daripada Manchester United musim depan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak bincangkan tentang 6 pemain yang aku rasa kena improve supaya mereka ni tak dijual oleh Manchester United. Kalau hampa nak tahu lah ni, Manchester United dah buat satu polisi yang mana mereka bagi tempoh maksimal lebih kurang dalam 2 tahun kepada seorang-seorang pemain untuk buktikan kualiti dia dekat pasukan ataupun dia akan dijual keluar. So kalau kita tengok sebelum ni ada pemain macam Rasmus Højlund, walaupun dekat pre-season dia nampak macam okey, tapi MU tak puas hati dengan prestasi dia dalam 2 musim terakhir, MU terus jual dah. So dalam video kali ni jom kita tengok 6 pemain yang perlu tingkatkan prestasi mereka supaya mereka ni tak dijual. Pemain yang pertama adalah Patrick Dorgu. Kalau kita tengok recent performance Patrick Dorgu, kadang-kadang masa dia perform betul, tapi majority performance dia untuk pasukan Manchester United kita boleh kata mengecewakan lah. Lagi-lagi kalau kita tengok game terakhir dia waktu lawan dengan Everton hari tu, memang betul-betul barai. Decision making barai, second ball barai. Tapi aku masih bagi kepercayaan dekat Patrick Dorgu ni. Sebab apa? Sebab dia masih muda lagi, baru 21 tahun. Cuma aku harapkan Dorgu ni improvekan lagi prestasi dia, sebab lah ni ada banyak pemain tengah aim dekat tempat dia tu. Dia patut berterima kasih dekat Amorim lah, sebab Amorim bagi juga banyak peluang dekat dia. Tapi kalau kita tengok lah ni, pilihan untuk Manchester United dekat bahagian left wing back pun tak cantik. Tapi ada beberapa player yang mungkin akan aim tempat tu. Antaranya kalau kita tengok lah ni, Harry Amas yang tengah perform dengan pasukan Sheffield Wednesday. Dia tengah loan kat sana dan main dengan bagus kat sana. Lepas tu Diego Leon tengah perform dekat akademi lah ni. Dan kemungkinan nanti bila Licau balik masuk dalam tim, mungkin Shaw akan boleh main dekat bahagian left wing back. So aku tengok potensi Dorgu ni besar, tapi aku harapkan dia cepat-cepat improve supaya dia ni tak dijual oleh Manchester United. Aku percaya ada sebab MU beli dia daripada pasukan Leeds, nampak dia ni ada potensi. Tapi itulah, bila main dekat EPL memang hang kena cepat adapt, hang kena cepat improve. So tu pemain pertama. Kita masuk pemain kedua pula. Pemain kedua adalah Leny Yoro. Leny Yoro kalau kita ingat sebelum dia join Manchester United, pasukan besar macam Real Madrid nak dia tau. Tapi bukan Real Madrid tak jadi beli dia, Real Madrid nak dia. Tapi memang berita bagi tahu Leny Yoro sendiri pilih Manchester United. Kita tak nafikan Leny Yoro ni antara talent terbesar juga bola sepak untuk pemain-pemain muda. Dan musim lepas aku ingat antara performance terbarai dan masa lawan dengan Southampton masa tu. Yang waktu tu kita comeback 3-2, masa tu Ahmad score hat-trick tu. Tu worst performance untuk Leny Yoro. Dan lepas tu performance dia alright lah, tak adalah bagus sangat. Kalau bagus tak adalah kita finish hampir tersingkir musim lepas kan. Tapi boleh kata lepas tu dia improve lah. Cuma musim ni tiba-tiba bila Maguire dah perform dan bila Maguire injured, kita tengok Leny Yoro tiba-tiba macam hilang punca. Setiap kali dia main bukan nak kata dia main buruk, dia ni main okey-okey je. Tapi masalah dia dekat clutch moment, last tackle, lepas tu blocking, semua tak jadi. Lepas tu passing selalu tak sampai. Sebab kebanyakan fan yang macam kita ni bukan tengok bola 90 minit tengok kat TV pun. Kadang-kadang main telefon lah, kadang-kadang pergi ambil ayak lah, kadang-kadang buat kerja lain lah. Kita semua, majoriti fan-fan bola sepak, bila tengok bola selalu tengok clutch moment je. Masalahnya clutch moment selalu Leny Yoro barai. So aku harapkan dia improve. Tapi aku percaya Yoro ni akan jadi antara biggest talent kita. Cuma dia kena improve. Aku rasa kalau Maguire balik daripada injured, mungkin Yoro tak ada chance langsung untuk start dalam team. Dan dia pun macam Dorgu juga, masih muda lagi. Dorgu baru 21, Leny Yoro baru 20 tahun. Pemain ketiga, ni kita masuk dekat pemain dah senior dah, iaitu Noussair Mazraoui. Mazraoui sebelum ni kalau kita tengok musim lepas masa dia dekat Manchester United, dia ni antara pemain yang konsisten juga. Kita memang puji performa dia berbanding Diogo Dalot sebab dia nampak konsisten, boleh bantu daripada segi bertahan dan juga menyerang. Sampailah musim ni bila dia alami kecederaan, bila dia balik daripada kecederaan, kita tengok performa dia dah tak sama macam sebelum ni. Mungkin kena ambil masa kot disebabkan dia ada kecederaan kan, ataupun mungkin kita dah letakkan standard untuk main dekat posisi tu dah tinggi. Sebab sebelum ni Mazraoui ataupun Dalot je main kat situ. So bila Mazraoui, Dalot main dekat situ, mungkinlah kita nampak Mazraoui tu padu sebab dia duk fight dengan Dalot je.
Tapi tiba-tiba bila Amorim mainkan Ahmad dekat situ, kita dah letakkan standard tinggi dah. Kita kata kalau hang nak main dekat right wing back tempat Ahmad ni, hang kena perform gila. So mungkin Mazraoui pressure dan benda tu lead kepada banyak kesilapan daripada dia. Jujur bakal hang, sejak Mazraoui balik ni aku tengok performance dia aku memang tak berkenan. Aku harapkan dia improve. Dan aku rasa tempat dia pun dalam bahaya lah ni. Tapi apa yang aku expect dekat Mazraoui, aku bukanlah expect dia perform macam Ahmad, boleh speed ke depan apa semua. Dok, dia tak ada kemampuan macam tu. Aku just harapkan dia mampu bertahan dengan tim, lepas tu bantu link up play dengan Umbomo. Hak tu je. Pemain yang keempat, bila kita sebut pasal pemain yang main dekat bahagian fullback, kan aku cakap daripada hari tu lagi kita memang masalah dekat bahagian fullback. Seorang lagi pemain fullback, iaitu tak lain tak bukan pemain kesayangan hampa semua, Diogo Dalot. Diogo Dalot kalau kita tengok musim lepas dan juga musim-musim sebelum ni, ramai kata Amorim ada pentailan darah dengan dia sebab dia perform ke tak perform ke dapat main. Tapi kalau kita tengok dalam recent game, Amorim dah jarang bagi dia main tau. Kalau main pun mungkin as backup player saja. Susahlah nak tengok dia start lah ni. Sayanglah Dalot ni peluang banyak dapat tapi dia tak step up dalam career dia. First touch selalu ke laut, lepas tu crossing jangan duk tanya. Kalau crossing memang kita tengok atas sajalah bola. Dia kadang-kadang movement dia nampak macam meyakinkan, tapi tiba-tiba dia tolak bola, bola tu hilang. So aku harapkan Diogo Dalot pun improve dan possible besar mungkin kalau dia tak improve, MU akan join dia nanti. Pemain yang kelima adalah Manuel Ugarte. Hampa kena ingat lah pasal apa MU beli Manuel Ugarte. MU beli Manuel Ugarte disebabkan masa ni MU nak gantikan Casemiro. Sebab Casemiro dah tua kan. Tapi nak gantikan Casemiro bukanlah mudah. Lagi-lagi masa Ruben Amorim ni. Sebab position Casemiro antara position paling penting dalam tim dia. So bila hang ganti seorang pemain yang tak boleh buat kerja yang sama dengan Casemiro, tim tu akan hancur. Masalah dia, kalau kita tengok Casemiro ni bukan sekadar pemain yang tackle orang saja. Memang kalau hang tengok biasa-biasa, hang akan nampak Casemiro ni tackle orang, cari ikat saja. Tapi Casemiro ni kalau hang tengok lagi dalam, dia lebih bertindak sebagai deep line playmaker. So benda tu lah yang Manuel Ugarte susah. Dan kalau kita tengok speed Casemiro dengan Ugarte lagi laju. Tapi pasal apa selalu attacker boleh makan dia tapi tak boleh makan Casemiro? Yang tu perkara kedua yang Ugarte kena improve, iaitu daripada segi positioning. Positioning dia memang selalu out. Hang nak tengok contoh, hang tengoklah gol Tottenham score, tak silap aku gol pertama Tottenham score tu, masa tu betapa mudahnya Ugarte kena makan. Sebelum tu pemain Tottenham tak boleh masuk langsung dekat tengah tau sebab ada Casemiro. So sayanglah sebab aku tengok Ugarte ni memang ada potential, tapi tiba-tiba dekat MU ni macam stuck pula dia punya progression. Musim lepas nampak sikit. Mungkin musim lepas kita nampak dia okey sikit sebab tentu Casemiro tengah barai. Tapi musim ni tiba-tiba Casemiro perform, barulah nampak betapa buruknya performance Ugarte ni. So aku harapkan Ugarte improve. Dia pun masih muda lagi. Pemain yang terakhir ni pun pemain kesayangan hampa juga. Ni betul-betul ramai sayang. Sebab dia tak main mesti orang akan kata, bagilah peluang dia main, bagilah peluang dia main. Sekali bagi peluang, jenuh. Dia adalah Joshua Zirkzee. Kita tahu, kita beli dia daripada pasukan Bologna. Dia ni bukan prolific top scorer pun dekat pasukan Bologna. Tapi kita tengok daripada segi gameplay dia. Musim lepas kalau kita tengok dekat Manchester United, walaupun dia ni tak skor banyak gol, tapi daripada segi gameplay dia pun nampak meyakinkan. Kita masih lagi tak lupakan performance hebat dia masa lawan dengan Arsenal. Dia oleh Saliba, dan sebab itulah fan-fan Manchester United bagi kepercayaan dekat dia. Tapi musim ni kita dapat nampak Zirkzee memang jarang gila dapat peluang. Tapi Amorim bagi peluang kat dia masa lawan Everton, dia gagal ambil peluang tu. Dia main macam tak pernah main bola langsung dalam hidup dia. Aku tak tahu, mungkin dia tak ada confident apa semua. Sebab sebelum ni kalau dia tak score pun gameplay dia cantik. Ni gameplay pun tak cantik, tak score pula tu. So aku harapkan Zirkzee improve. Sebab aku rasalah, ni firasat aku rasa Zirkzee ni kalau dia tak perform sampai hujung musim, dia pun mungkin antara pemain yang MU akan offload pada hujung musim ni. Sebab MU tak mau potong harga banyak sangat. Kalau simpan lama-lama nanti tak perform, lagi rugi. Baik join awal. So itulah video kali ni. Hampa rasa ada lagi tak pemain yang kena improve yang mungkin aku terlepas daripada pandangan aku? Hampa boleh komen dekat bawah, ok? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.